Pernahkah tuan melihat wajah seorang rekrut baru yang akan pulang ke rumah buat kali pertama? Wajah yang sepatutnya berseri dengan kegembiraan, tetapi bagi Pribet Mansor pada malam itu, ia dipenuhi lebam dan ketakutan yang tidak dapat disembunyikan. Pribet Mansor menggenggam erat surat kebenaran cuti pertamanya. Dia baru sahaja hendak melangkah melepasi pos pengawal menuju kebebasan, tetapi satu suara garau yang dingin hingga menusuk ke tulang belakang menghentikan langkahnya. "Hei, Pribet di sana, mari sini sekejap." Pemilik suara itu ialah Lieutenant Colonel Zulkifli, seorang pegawai kanan polis tentera yang memakai armband Kompani Polis Tentera Diraja merangkap pegawai pemerintah Batalion Polis Tentera di kem tersebut. Di bawah cahaya lampu pos pengawal yang suram, kesan lebam berwarna ungu gelap kelihatan jelas di tulang pipi dan bibir Mansor yang kering dan pecah. Lieutenant Colonel Zulkifli mengerutkan dahi, bertanya dengan nada dingin, hendak pulang bercuti. "Tetapi kenapa keadaan kamu begini?" Mansor terkejut dan menjawab tergagap-gagap mengikut nalurinya, cedera semasa latihan, Tuan." Tetapi pandangan tajam Lieutenant Colonel itu seolah-olah menembusi pembohongan itu. "Latihan? Ini jelas kesan dipukul." Selesai berkata, dia merampas beg galas Mansor dan separa menarik, separa memimpin Pribet bertubuh kecil itu mengikutnya ke markas Batalion Polis Tentera. Di bawah cahaya lampu Kalimantan lama di pejabatnya, Lieutenant Colonel Zulkifli menghulurkan secawan kopi O panas sambil berkata dengan nada mendatar, "Di sini kawasan bidang kuasa polis tentera. Ceritakan segalanya." Mansor memegang cawan kopi dengan kedua-dua belah tangan. Kehangatan cawan itu meresap melalui tapak tangannya hingga ke jantungnya yang beku. Akhirnya benteng kesabarannya runtuh. Air mata seorang lelaki mengalir deras bersama kisah yang memalukan. Nama Sarjan Khairul dan Korporal Nizam yang sering menderanya setiap malam, serta nama ketua pelatunnya yang tahu tetapi hanya mendiamkan diri. Apabila pengakuan panjang itu berakhir, Lieutenant Colonel Zulkifli menghela nafas panjang. Dia mengetuk jarinya di meja 2 kali. "Faham. Terima kasih kerana bertahan sehingga hari ini. Aku berjanji satu perkara. Apabila kamu kembali dari cuti, mereka yang melakukan ini kepada kamu tidak akan berada di kem ini lagi. Jadi, pulanglah bercuti dengan tenang." Pengisytiharan yang tegas dan dingin itu bergema di seluruh pejabat. Mansor memberikan tabik hormat walaupun hatinya masih dipenuhi ketakutan dan harapan sebelum hilang ke dalam kegelapan malam di luar pos pengawal. Ketika bas ekspres yang dinaiki Mansor sedang menuruni bukit yang berliku-liku di dalam kem tentera itu, kuasa pegawai pemerintah Batalion Polis Tentera mula bergerak secara senyap tetapi tajam. Walaupun sudah tiba waktu padam lampu untuk seluruh kem di Batalion Polis Tentera, lampu masih terang benderang. Lieutenant Colonel Zulkifli segera memanggil mesyuarat tergempar Ketua Bahagian Operasi, Ketua Unit Siasatan dan Ketua Pasukan Analisis Risikan berkumpul di bilik mesyuarat kecil. Sebaik sahaja pintu ditutup, dia melemparkan sebuah pemacu pena ke atas meja. "Ini fail sandaran daripada CCTV di pos pengawal hari ini. Perbesarkan imej Pribet Mansor sejelas mungkin. Analisis segalanya. Raut wajah, sudut kesan lebam, cara berjalan. Beri saya penilaian kebarangkalian serangan fizikal dalam bentuk peratusan." Ketua Bahagian Operasi yang berpangkat Kapten itu terbelalak. "Perintah saya sekarang ialah lesen untuk kamu melakukan apa sahaja," suara Lieutenant Colonel Zulkifli mendatar, tetapi syarat dengan kuasa yang mampu merobek mana-mana butang uniform yang berani menentang. Tidak lama kemudian, pasukan analisis memaparkan imej ke skrin projektor. Pelan kem muncul bersama lokasi semua CCTV di berek, dewan makan, kedai pernama dan padang kawat. Tanda semak merah mula muncul dengan pantas di pelbagai titik. Pribet ini bukan baru sahaja didera. Keadaannya menunjukkan penderaan berterusan selama tidak kurang dari sebulan, kata Lieutenant Colonel Zulkifli. Tarik semua rakaman dari 10 hari lepas dari berek, dewan makan dan pusat latihan. Dapatkan semuanya, siapa pergi ke mana, bertemu siapa. Lakarkan jejak pergerakan setiap orang. Faham tuan, kita mungkin perlu memohon waran untuk mengakses data telefon bimbit juga tuan. Waran aku uruskan. Mulakan kerja sekarang.
Ketua Unit Siasatan mula merangka senarai saksi untuk disoal siasat. Kumpulan pertama, 9 prebet yang tidur di barek yang sama dengan Mansor, senior berpangkat Lance Corporal dan Corporal serta semua anggota dalam platun Sarjan Khairul. Di sebelah setiap nama, pelekat biru ditampal untuk kumpulan yang memerlukan perlindungan dan pelekat merah untuk mereka yang disyaki terlibat atau bersubahat. Langkah seterusnya, pengecaman. Kurang 30 minit selepas waktu padam lampu, sepasukan polis tentera berpakaian preman bergerak melalui laluan kecemasan dan pintu belakang barek. Prebet yang disyai menjadi mangsa dipanggil keluar secara senyap dan dibawa ke bilik rehat kecil di sebelah Dewan Masak. Sambil cerai air dipanaskan, seorang pegawai polis tentera berpakaian latihan biasa tanpa armband duduk bertentangan untuk mengurangkan tekanan. Kami tidak akan menyusahkan sesiapa. Tetapi jika kamu memberi keterangan palsu atau menyembunyikan kebenaran, kamu akan dianggap bersubahat serta-merta. Seorang prebet yang pada mulanya memandang dengan curiga, mula membuka mulut. Sarjan Khairul pernah cakap, ini bukan dera, ini mengajar. Dia akan panggil kami berkumpul selepas habis waktu meronda lewat malam, kemudian mula memukul. Keterangan demi keterangan mula melimpah keluar seperti empangan pecah, termasuk penglibatan ketua pelatun yang mengetahui segalanya. Semua kepingan teka-teki mula bercantum. Pasukan pengawasan polis tentera melancarkan 2 drone kecil. Juruterbang drone mengesat peluh di dahi sambil mengezum masuk imej. Drone berlega di atas kawasan merokok di belakang barek. Kamera merakam imej jelas cebisan kain pembalut luka berdarah dan puntung rokok yang banyak di dalam tong sampah. Lieutenant Colonel Zulkifli memandang monitor, mengira segalanya di dalam kepala. Masa kejadian, lokasi, cubaan memusnahkan bukti. Bukti kukuh sudah cukup. Belum pun fajar menyingsing, telefon ketua pelatun dan ketua kompani berdering serentak. Ketua Unit Siasatan memberi arahan ringkas melalui pembesar suara kompani, laporkan diri di bilik siasatan polis tentera dengan segera. Sebarang kelewatan akan dilaporkan ke markas atasan. Ketua pelatun yang berlari termengah-mengah dalam keadaan mamai terus terbeliak matanya sebaik melihat wajah tanpa perasaan Lieutenant Colonel Zulkifli yang menantinya di koridor. Naluri memberitahunya ini bukan penamat yang baik. Ada laporan kamu melatih disiplin anggota semasa latihan, tetapi CCTV merakam seorang prebet diheret dari belakang barek setiap malam. Ketua pelatun itu membantah dengan suara bergetar. Jumlah anggota agak ramai, jadi kawalan mungkin tidak menyeluruh, Tuan. Kawalan? Membiarkan keganasan berlaku tanpa satu baris laporan pun adalah satu pengabaian tugas. Lieutenant Colonel Zulkifli berpaling kepada Ketua Unit Siasatan dan memberi arahan dengan nada dingin. Lieutenant dan Kapten semua kini berstatus suspek. Rampas telefon bimbit mereka serta-merta. Jam 5.33 pagi, cahaya pertama mula kelihatan di ufuk. Laporan kemajuan pertama ditaip. Satu ayat digaris dengan pen merah. Jumlah mangsa disahkan seramai 7 orang. Dipercayai 17 orang terlibat atau bersubahat. Kebarangkalian tinggi pegawai peringkat pelatun dan kompani terlibat. Sediakan laporan segera kepada Panglima Division. Belum pun dakwat di atas kertas itu kering, Lieutenant Colonel Zulkifli mengisytiharkan dengan lantang nama kod operasi ini, pembersihan, bertindak tanpa emosi. Pada masa itu, Mansor yang sedang lena di dalam bas tidak menyedari bahawa kem tentera yang bakal dia kembali nanti akan berubah wajah sepenuhnya. Lieutenant Colonel Zulkifli berjalan dengan langkah tegap menolak pintu kayu jati besar di pejabat Panglima Division Infanteri. Major Jeneral Hishamuddin, Panglima Division, sedang berdiri membaca dokumen dalam pakaian seragam medan dengan riak wajah yang tegang. Laporan kecemasan, ada perkara mustahak apa? Laporan situasi, Tuan. Lieutenant Colonel Zulkifli meletakkan laporan kemajuan sekeping itu di atas meja. Setiap perenggan mempunyai teks yang diserlahkan dengan pen penanda merah. Serangan fizikal berterusan, cadangan tindakan tata tertib terhadap pegawai atasan yang cuai. Kata-kata itu menusuk pandangan Panglima Division. Sekarang, Lieutenant dan Kapten berada dalam status suspek, Tuan. Kami sedang memeriksa data telefon bimbit mereka dan sudah memperoleh 3 klip video serangan. Wajah Major Jeneral Hishamuddin serta-merta menjadi keruh.
jika kita membuka siasatan rasmi maruah unit kita. Maruah unit perlu dijaga, tetapi menyembunyikan jenayah adalah salah di sisi undang-undang, Tuan Potong Lieutenant Colonel Zulkifli. Sambil pegawai undang-undang dan pegawai audit duduk membisu, dia menghulurkan satu lagi dokumen. Mengikut Akta Angkatan Tentera, serangan fizikal semasa beruniform membawa hukuman berat. Dan mengikut Peraturan Tentera Darat, pegawai pemerintah yang gagal melaporkan pelanggaran disiplin serius juga akan dikenakan tindakan berat. Mejar Jeneral Hishamuddin memandang pen di tangannya yang bergetar. Dia tahu jika dia teragak-agak, tajuk berita esok mungkin memaparkan namanya. Baiklah, luluskan siasatan penuh, tetapi pastikan berita ini tidak bocor keluar. Cara terbaik menghalang kebocoran adalah dengan bertindak tegas dan pantas di dalam tuan. Kita perlu asingkan pelaku dan mereka yang bersubahat, lucutkan jawatan pegawai terlibat dan uruskan pertukaran serta-merta. Panglima Division itu menghela nafas panjang sebelum mengangkat gagang telefon menghubungi cawangan sumber manusia. Operasi memotong rantaian perintah bermula tepat jam 8 pagi di bilik kawalan situasi. Ketua kompani dan ketua pelatun dibawa masuk tanpa sempat memakai beret. Mereka menerima surat pemakluman penubuhan Lembaga Siasatan Tata Tertib Serius. Pada dokumen itu terdapat cop hijau dan cop merah segera yang bertindih dengan tulisan dicadangkan pindah keluar kawasan. Kami tiada peluang untuk membela diri ke, Tuan? Bantah ketua kompani. Tetapi pegawai undang-undang tentera hanya menghulurkan kanun prosedur jenayah kepadanya dalam diam. Kamu berhak untuk tidak memberi keterangan. Tetapi bukan polis, sebaliknya polis tenteralah yang akan menggari kamu. Pada masa yang sama, cawangan sumber manusia menyenaraikan Sarjan Khairul dan 9 konco-konconya sebagai kaki tangan yang perlu ditukarkan dengan segera sebagai keutamaan pertama. Tempat mereka akan dihantar: unit tugas khas di sempadan Sabah, pos pemerhatian di kawasan pedalaman di atas gunung tinggi, atau unit pasukan khas yang terkenal dengan latihan paling keras. Jam 10.15 pagi, pasukan siasatan polis tentera yang memakai kamera di topi keledar menyerbu Berek tingkat 3. Mereka menemui sarung tangan tebal dengan kesan darah yang disorokkan di dalam laci loka, pemacu pena berisi klip video dan buku nota bertajuk Rekod Pengukuhan Disiplin. Semuanya dimasukkan ke dalam beg bahan bukti dengan pantas. Ketua Pasukan Forensik Digital membuka sejarah perbualan kumpulan dalam telefon yang dirampas. Khairul, malam ni kena ajar si Mansor sikit. Dah dapat lampu hijau dari Lieutenant. Pegawai itu mengambil tangkapan skrin dan menyimpannya ke dalam folder khas sebelum ketawa sinis. Sedapnya guna perkataan ajar. Baiklah, tiba masanya untuk diajar di mahkamah tentera. Pada masa yang sama, di pusat rawatan kem yang dijadikan pusat kaunseling sementara, 7 pribad yang menjadi mangsa diasingkan dari berek di bawah langkah perlindungan saksi polis tentera. Pakar psikologi tentera menjalankan penilaian awal PTSD dan mendapati 3 daripadanya berisiko tinggi. Lantas arahan segera dikeluarkan untuk menghantar mereka ke Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan untuk rawatan lanjut. Lieutenant Colonel Zulkifli membaca laporan penilaian dan mencatat nota ringkas, perlu pantau mangsa secara berterusan sehingga tamat perkhidmatan. Selaraskan dengan Pusat Hak Asasi Manusia, Markas Angkatan Tentera Malaysia. Jam 1.40 petang, Panglima Division Meja Jeneral Hishamuddin menunjukkan draft kenyataan media khas kepada Lieutenant Colonel Zulkifli. Sebagai pegawai pemerintah, saya bertanggungjawab sepenuhnya dan akan memberi kerjasama penuh dalam siasatan. Tetapi Lieutenant Colonel Zulkifli menggelengkan kepala dengan sopan. Dalam kenyataan rasmi, selain tanggungjawab, kita perlu masukkan langkah pencegahan yang konkret, Tuan. Kaji selidik pelanggaran disiplin di seluruh unit dengan segera, wajibkan latihan hak asasi manusia dan tingkatkan accountability pegawai pemerintah. Tanpa 3 perkara ini, media akan terus menyerang kita. Panglima Division terdiam seketika sebelum bersetuju dan mengangkat pen untuk meminda teks itu. Faham? Jam 3 petang, satu taklimat video khas diadakan. Lieutenant Colonel Zulkifli menyampaikan syarahan bertajuk Membasmi Keganasan dalam Unit Tentera kepada lebih 30 pegawai pemerintah regimen dan batalion. Tajuk pada slaid pertama ringkas. Keganasan bukan disiplin.
Sebaik sahaja anda cuba memberi alasan untuknya, tentera akan menjadi sebuah organisasi jenayah. Seorang pegawai pemerintah menaip soalan di ruangan sembang dengan teragak-agak, adakah pegawai pemerintah yang tidak tahu juga dianggap bersalah? Lieutenant Colonel Zulkifli menjawab serta-merta, tidak tahu bermakna tidak cekap. Tahu tetapi berdiam diri bermakna bersubahat. Kedua-dua kes tidak boleh menafikan tanggungjawab. Suasana di bilik mesyuarat menjadi sunyi sepi. Menjelang senja, trak tentera yang membawa 9 pelaku itu bergerak keluar dari kem. Destinasi mereka, sebuah pusat latihan pasukan khas yang terpencil. Bayang Sarjan Khairul hilang bersama trak yang membelok di selekoh. Pada masa yang hampir sama, telefon bimbit Mansor yang berada di dalam bas menuju Kuala Lumpur menerima mesej ringkas daripada seorang pegawai penyiasat, berehatlah secukupnya. Pihak kami sedang uruskan seperti yang dijanjikan. Mansor merenung skrin dan mengetap bibir. Ketika lampu jalan di Kuala Lumpur menerangi bas, air mata yang tidak diketahui puncanya mula bergenang sekali lagi. Dan itu hanyalah permulaan. Kerana kem tentera itu bakal dirombak sepenuhnya. Jam 4 pagi, pasukan forensik digital kembali ke bilik situasi polis tentera dengan data telefon bimbit dan fail log dari komputer di barek yang berjaya dipulihkan. Sepanjang malam, data bersaiz lebih 40 GB itu dipenuhi dengan video penderaan yang dikongsi atas nama latihan, gambar tangan berdarah yang ditunjuk-unjuk selepas kejadian dan perbualan kumpulan yang menamakan sasaran setiap hari. Semuanya direkodkan dengan lengkap. Ketua Unit Siasatan menatal fail-fail tersebut dan berkata dengan yakin, dengan bukti sebanyak ini, kita boleh terus dakwa di Mahkamah Tentera, Tuan. Lieutenant Colonel Zulkifli mengetuk fail dokumen itu perlahan. Dakwa memang pasti, tetapi kita perlu heret tanggungjawab pegawai atasan ke peringkat lebih tinggi. Siasat sama ada perkara ini pernah dilaporkan hingga ke peringkat pegawai staf regimen atau tidak. Sebaik sahaja perbarisan pagi tamat, pegawai polis tentera menyerbu pejabat cawangan sumber manusia regimen. Laporan suku tahunan terkini ditarik keluar dari Kabinet Fail. Mereka menemui satu fail PDF dengan catatan ringkas. Kes Pribet Mansor diserang telah diambil tindakan pengukuhan disiplin. Tarikh laporan itu adalah seminggu yang lalu. Di ruangan tanda tangan, terdapat tanda tangan digital, pegawai pemerintah regimen dan 2 lagi pegawai staf. Lieutenant Colonel Zulkifli terus menelefon Panglima Division. Dia melaporkan secara ringkas dan menambah satu ayat, mulai saat ini pegawai pemerintah regimen juga merupakan salah seorang suspek, Tuan. Kesunyian yang panjang di hujung talian adalah jawapannya. Tengah hari itu, 3 orang peguam tentera tiba di kem. Di salah satu dinding bilik siasatan, skrin projektor menyala. Peguam tentera mula membacakan senarai suspek yang akan dimohon reman di Mahkamah Tentera, Sarjan Khairul dan 4 pelaku utama, 5 orang yang bersubahat, ketua platun dan ketua kompeni atas pertuduhan pengabaian tugas dan pegawai pemerintah regimen atas pertuduhan yang sama. Jumlah keseluruhan 12 orang. Sel lokap di Batalion Polis Tentera mula tidak mencukupi. Lieutenant Colonel Zulkifli mengarahkan agar suspek dipisahkan ke 2 lagi penjara tentera di bawah division. Ketika para pelaku yang digari berbaris menaiki trak tentera, pribet-pribet baru yang tinggal di barek menahan nafas dan menundukkan kepala. Terdengar seseorang berbisik perlahan, semua perkara buruk ini betul-betul sudah berakhir. Petang itu, 2 pegawai penyiasat dari Pusat Hak Asasi Manusia Markas Angkatan Tentera Malaysia tiba di kem. Mereka menemu bual semua pribet yang menjadi mangsa, meminta mereka menandatangani borang persetujuan untuk menerima terapi jangka panjang dan menerangkan tentang program perlindungan saksi. Pribet Akmal yang pernah sebilik dengan Mansor menangis semasa memberi keterangan. Pada mulanya saya fikir walaupun polis tentera masuk campur, tiada apa yang akan berubah. Tetapi sekarang mereka semua betul-betul sudah hilang. Pegawai itu mengangguk dan merekodkan keterangannya. Apa yang kamu lihat hanyalah permulaan proses keadilan. Malam menjelma, satu kiriman muncul di papan mesej tanpa nama unit tersebut. Mesej sinis itu berbunyi, polis tentera nak buat rampasan kuasa ke? Hasil semakan alamat IP mendapati pengirimnya ialah seorang pegawai logistik yang sedang bertugas di unit lain.
Lieutenant Colonel Zulkifli segera menghantar surat rasmi kepada pegawai pemerintah Batalion Polis Tentera di unit tersebut bahawa pegawai tersebut berjumpa saya sebelum jam 9 pagi esok. Jika gagal memberi kerjasama, kami akan mulakan siasatan sendiri. Rangkaian polis tentera lebih kecil daripada yang disangka dan arahan bergerak lebih pantas daripada jangkaan. Keesokan paginya, suara yang tidak dikenali kedengaran dari sistem siar raya camp. Semua anggota dikehendaki membersihkan berek sebelum jam 7 pagi sebagai persediaan untuk pemeriksaan khas oleh polis tentera. Sebaik sahaja pengumuman tamat, beberapa berek menjadi kelam kabut, buku nota dan CD lucah dilempar keluar tingkap. Di sesetengah berek, beberapa korporal senior tergesa-gesa membuang sampah, tetapi kamera haba polis tentera dapat mengesan asap dari puntung rokok. Apabila pasukan serbuan membuka pintu, mereka menemui buku 5 buatan sendiri dan botol plastik berisi arak haram yang disembunyikan di dalam beg sampah. Sebelum lagu Negaraku berkumandang, pegawai dari Majlis Keselamatan Negara muncul di pejabat Panglima Division. Dia meletakkan sampul surat yang dimeterai di atas meja. Kami mendapat maklumat bahawa beberapa pegawai staf cuba memusnahkan dokumen sulit. Ini adalah siasatan dalaman, mohon kerjasama polis tentera. Lieutenant Colonel Zulkifli menandatangani dokumen kerjasama itu tanpa teragak-agak. Panglima Division menghela nafas panjang dan berdiri. Lieutenant Colonel, kita sudah tidak boleh berundur lagi, kan? Lieutenant Colonel Zulkifli tersenyum nipis. Kita tidak pernah ada sebab untuk berundur, General, dan tiada apa yang perlu disembunyikan. Menjelang senja, perbarisan kecemasan diadakan di padang kawat yang luas, bukan di Dewan. Ini adalah mesej senyap bahawa tiada lagi tempat untuk bersembunyi. Lieutenant Colonel Zulkifli berdiri di hadapan barisan askar. Dia memegang alat pembesar suara dan berkata ringkas, "Disiplin songsang yang diamalkan di kem ini telah berakhir hari ini. Sama ada penderaan, ragging atau buruh paksa, jika dikesan bukan sahaja pelaku tetapi mereka yang tahu dan berdiam diri, termasuk rakan atau senior, semuanya akan dihadapkan ke mahkamah tentera. Apakah harga yang perlu dibayar untuk sebuah pengabaian? Lihatlah ruang kosong mereka yang pernah berdiri di situ dan fikirkanlah sendiri." Angin bertiup kencang di padang kawat, mengibarkan kolar baju celoreng para askar. Tiada siapa yang berani bersuara. Hanya gema suara dari pembesar suara yang bergema hingga ke pergunungan. Operasi pembersihan polis tentera masih belum berakhir. Pada malam berikutnya, ketika Mansur sedang menikmati hari kedua cutinya di bilik situasi Markas Tentera Darat, satu laporan segera muncul di skrin. Siasatan dimulakan ke atas kes penderaan fizikal di unit tentera. Pegawai pemerintah disyaki terlibat. Dalam fail lampiran, nama dan kop Lieutenant Colonel Zulkifli tertera dengan jelas. Pegawai sumber manusia yang menerima laporan itu segera menghubungi Panglima Tentera Darat. "Perkara ini boleh merebak dan menjejaskan semua pegawai pemerintah, Tuan. Saya akan uruskan perkara ini secara senyap." Tetapi Panglima Tentera Darat menggelengkan kepala. "Uruskan secara senyap? Jika perkara ini terbongkar kemudian hari, kita semua akan dipecat." Memandangkan polis tentera sudah mulakan, biarkan ia berjalan mengikut proses. Tetapi masalahnya, media sudah mula menghidu perkara ini. Ada kiriman tanpa nama di media sosial oleh seorang wartawan pertahanan. Topik kecederaan kronik akibat latihan membuatkan Jabatan Perhubungan Awam Tentera bekerja sepanjang malam. Dokumen yang dihantar ke unit itu ringkas dan jelas. Jika ditanya oleh media, jawab sahaja sedang dalam siasatan polis tentera. Dilarang memberi maklumat lain. Lieutenant Colonel Zulkifli membaca dokumen itu dan tersenyum nipis. Dia memasukkannya ke dalam mesin penghancur kertas dan menghubungi peguam tentera. "Jangan pedulikan media. Esok jam 10 pagi, bawa waran tangkap ke sini." Pagi hari ketiga, peguam tentera memohon waran tangkap untuk pegawai pemerintah regimen dan ketua company di Mahkamah Tentera. Pertuduhan, pengabaian tugas, memberi arahan untuk memusnahkan bukti dan kegagalan menjalankan tanggungjawab. Hakim tentera membelek dokumen dan bertanya, pasti ada pihak yang mahu kes ini berakhir di peringkat pegawai pemerintah regimen sahaja. Sejauh mana keyakinan pihak polis tentera? Peguam tentera meletakkan gambar pegun dari CCTV, log perbualan telefon dan gambar kecederaan pribad di atas meja tanpa berkata apa-apa.
Akhirnya, hakim itu menurunkan kopnya pada waran tangkap. Serangan fizikal, menyembunyikan kesalahan, kehilangan kepercayaan dalam rantaian perintah. Kesan selepas ini pasti sukar ditangani. Peguam itu menjawab ringkas, "Kami sedang menanganinya." Pada masa yang sama, pegawai forensik menggeledah bilik simpanan dokumen cawangan staf. Mereka memulihkan cebisan kertas dari mesin penghancur dan menemui draft peraturan dalaman bertajuk Pemeriksaan Disiplin. Peraturan itu dihantar melalui email oleh seorang pegawai operasi regimen selepas dia mengejek dalam satu majlis, "Alah, setakat askar cedera beberapa orang, nanti senyaplah tu." Apabila fail PDF yang dipulihkan itu diletakkan di atas meja Lieutenant Colonel Zulkifli, dia terus menambah nama pegawai operasi itu ke dalam senarai suspek. Ini adalah mesej yang jelas. Tidak kira apa pangkat anda, tiada pengecualian. Menjelang tengah hari, dipapan kenyataan sementara di hadapan Dewan Makan, satu notis mengenai langkah-langkah drastik untuk membasmi penderaan ditampal, 7 perkara. Pasang CCTV tambahan di semua berek menjelang akhir tahun. Adakan pemeriksaan mengejut di berek dan padang latihan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Laksanakan aplikasi aduan tanpa nama. Beri bantuan psikologi dan perundangan 100% kepada mangsa. Mereka yang bersubahat dan dipindahkan akan ditolak 30 mata kelakuan. Wujudkan rantaian accountability di kalangan pegawai pemerintah. Tubuhkan pasukan petugas bersama antara polis tentera dan kor undang-undang secara tetap. Para pribet berdiri membaca mesej itu dan mula berbisik. Beberapa korporal mula mengambil telefon untuk menghantar mesej meminta bantuan daripada ibu bapa mereka. Petang itu, di atas pesawat pengangkut tentera yang menuju ke sempadan Sabah, Sarjan Khairul diikat pada kerusi dengan tali pinggang keledar. Dia hanya mampu menggerakkan matanya. Khabar angin mengatakan bekalan elektrik di sana sering terputus dan sistem pemanas tidak berfungsi, tetapi itulah tempat terakhir askar sepertinya akan dihantar. Pribet di sebelahnya, salah seorang konco-konconya bertanya dengan suara bergetar sarjan, "Adakah hidup kita benar-benar sudah berakhir?" Khairul mengetap gigi tetapi tidak mampu menjawab. Ketika pesawat semakin rendah, angin laut yang kencang menggegarkan pesawat. Hanya pegawai polis tentera yang memakai fon kepala itu tersenyum sedikit. Di dalam kamp, perubahan berlaku dengan pantas. Di dinding setiap berek, moto baru ditampal. Hak asasi manusia melangkaui disiplin. Cawangan sumber manusia memulakan sistem mentor-menti yang baru. Bukan senior menjaga junior, tetapi membuka saluran untuk pribet baru melaporkan masalah terus kepada ketua pelatun. Lieutenant Colonel Zulkifli memandang papan situasi dan memadamkan senarai tugas yang telah selesai. Yang tinggal hanya melindungi mangsa sehingga kembali dan memuktamadkan hukuman tata tertib. Dia memandang jam. Masih ada 36 jam sebelum Mansur kembali dari cuti. Masa yang lebih dari cukup. Dan dia masih ada kad truf terakhir yang tiada siapa sangka. Udara subuh terasa dingin seperti ais. Lieutenant Colonel Zulkifli yang mengira detik 36 jam yang tinggal kembali ke bilik situasi polis tentera untuk menyusun kepingan teka-teki terakhir. Dalam log perbualan yang dipulihkan oleh pasukan forensik, terdapat satu fail dokumen yang dihantar oleh pelaku kepada ketua pelatun untuk kelulusan pelan pengukuhan disiplin melalui hukuman berkumpulan. Dan di hujung rantaian kelulusan, terdapat cop pegawai pemerintah regimen. Walaupun secara formal ia adalah kelulusan mengikut prosedur, ini adalah bukti jelas bahawa keganasan telah dinormalisasikan di dalam unit tersebut. Lieutenant Colonel Zulkifli menghantar fail ini kepada peguam tentera dengan mesej ringkas, salah guna kuasa dan bersubahat dalam serangan, tambah pertuduhan ini. Pada masa yang sama, di sebuah kabin di belakang padang latihan unit, Lembaga Siasatan Tata Tertib Kecemasan sedang berjalan. Ketua pelatun duduk di kerusi tertuduh. Dia cuba mengalihkan pandangan dari video yang ditayangkan dari kamera topi keledar polis tentera, tetapi akhirnya terpaksa menunduk dan menggenggam penumbuk. "Saya fikir keganasan adalah tradisi, Tuan. Alasan yang tidak munasabah itu berakhir." Pengerusi lembaga menulis hukuman dengan tulisan tangan, dilucutkan jawatan dan penjara 30 hari.
Ketua company di sebelahnya dijatuhi hukuman penjara 45 hari dan tiada bonus selama 3 bulan. Manakala pegawai pemerintah regimen, seorang kolonel, dirujuk terus ke Pejabat Peguam Negara Angkatan Tentera. Inilah pedang terakhir untuk memotong rantaian perintah. Tengah hari, van berita dari stesen televisyen tentera berhenti di hadapan markas. Meja Jeneral Hishamuddin naik ke podium sidang media. Dia melipat skrip yang disediakan dan menundukkan kepala di hadapan kamera buat kali pertama dalam hidupnya. Sebagai pegawai pemerintah, saya memohon maaf dan akan bertanggungjawab sepenuhnya atas kejadian ini serta akan memberi kerjasama penuh dalam siasatan. Semasa sesi soal jawab, seorang wartawan bertanya tentang penangkapan pegawai pemerintah regimen. Panglima Division memandang Lieutenant Colonel Zulkifli yang berdiri di sebelahnya. Lieutenant Colonel Zulkifli melangkah ke hadapan dan mengambil mikrofon. Mahkamah Tentera telah meluluskan waran tangkap pada awal pagi tadi. Semua suspek telah ditahan dan sesiapa sahaja yang terlibat, tidak kira pangkat, akan didakwa mengikut undang-undang sepenuhnya. Lampu kamera berkelip tanpa henti tetapi riak wajah Lieutenant Colonel Zulkifli tidak berubah. Petang itu, satu taklimat dalam talian diadakan untuk semua anggota. Ketua Unit Siasatan Polis Tentera memainkan klip audio tanpa nama yang dirakam dari keterangan mangsa dera, diikuti dengan video temu bual veteran tentera yang menghidap PTSD. Wajah para askar yang menonton menjadi kaku. Keganasan bukan tradisi, tetapi jenayah. Dan berdiam diri adalah subahat. Ayat terakhir pada slide itu tertera di skrin televisyen setiap barek. Semasa sesi soal-jawab, Pribet baru yang tidak pernah berani bersuara mula bertanya tentang cara menggunakan aplikasi aduan dan proses perlindungan saksi. Suasana mula berubah dari kesunyian yang janggal kepada luahan buat kali pertama. Menjelang senja, polis tentera memindahkan pribet mangsa ke rumah perlindungan saksi dan memberikan mereka pakaian seragam baharu. Di atas katil kosong Mansur terdapat sepasang uniform yang digosok kemas, satu set peralatan makan baru dan sebuah buku panduan hak asasi manusia untuk askar. Di bahagian dalam bajunya, terdapat nota ringkas tulisan tangan Lieutenant Colonel Zulkifli. Apabila kamu kembali, kamu tidak perlu lagi menyembunyikan lukamu. Belum pun dakwatnya kering, Lieutenant Colonel Zulkifli mengecop dokumen terakhir, arahan pertukaran semua yang terlibat. Di sebelah setiap nama tertera nama unit di kawasan pedalaman dan jadual perjalanan segera, lengkap dengan kod pengesahan kenderaan. Apabila malam terakhir tiba, ketegangan yang menyelubungi kem berubah menjadi ketenangan. Hanya kedengaran bunyi tapak kasut bat anggota polis tentera yang meronda. Ketua platun yang baru masuk ke berek dan bercakap dengan pribet yang pernah menjadi mangsa. Jika ada apa-apa masalah, laporkan segera. Orang yang mencederakan kamu sudah tiada di sini lagi. Pribet baru itu menjawab dengan suara bergetar, "Faham, Tuan," tetapi mereka faham maksud sebenar kata-kata itu. Sebelum fajar pada hari Mansur kembali dari cuti, Lieutenant Colonel Zulkifli menerima laporan bahawa pemindahan anggota telah selesai sepenuhnya. Apabila radio melaporkan trak terakhir yang membawa pelaku telah melepasi pos pemeriksaan terakhir, dia meletakkan cawan kopinya dan berjalan ke tingkap. Bintang kejora bersinar malap di langit. Dia berbisik kepada diri sendiri, masa untuk Mansur kembali. Dia memandang jam tangannya, tinggal 11 jam 42 minit. Semuanya sudah siap. Malam terakhir cutinya, Mansur menaiki bas terakhir dari Terminal Bersepadu Selatan untuk kembali ke kem. Apabila bas berhenti di hadapan markas, cahaya kelabu fajar mula kelihatan. Polis tentera yang berkawal di pos pengawal adalah wajah yang tidak pernah dilihatnya. Sikapnya yang tegap menunjukkan dia baru sahaja tamat latihan. Apabila Mansur menyerahkan surat cutinya, pribet itu memberikan tabik hormat dan berkata dengan nada sopan, "Pasti penat, Pribet Mansur. Selamat kembali bertugas dengan selamat." Satu sapaan ringkas, tetapi sapaan sopan yang tidak pernah dijangkanya. Apabila tiba di hadapan berek, Mansur perasan papan tanda juga telah berubah. Di bawah papan tanda Platun 1 Seksyen 3 ada papan tanda hijau kecil ditambah, Zon Perlindungan Rekrut Baru. Apabila dia membuka pintu, katil Sarjan Khairul kosong. Dua pribet baru sedang mengemaskan katil. Apabila mata mereka bertemu, kedua-duanya menunduk sedikit sambil tersenyum mesra.
Oh, abang senior dah balik? Hanya 10 hari lalu perkataan senior adalah kod untuk keganasan. Tetapi kini, ia terasa mesra. Ketua Pelatun baru, seorang sarjan yang baru dipindahkan, memanggil Mansor dan menyerahkan buku panduan hak asasi manusia serta kad nombor kecemasan. Ini dokumen yang semua askar wajib terima. Kalau ada masalah, imbas kod QR ini dan laporkan terus. Selepas ketua pelatun itu pergi, Mansor menemui sepasang uniform yang dilipat kemas dan sepucuk surat di dalam lokernya. Selamat kembali. Aku sudah tunaikan janji aku. Zulkifli. Tulisan tangannya kemas dan dakwatnya kelihatan masih baru. Jam 10 pagi, di bilik situasi polis tentera, mesyuarat akhir mengenai perlindungan mangsa diadakan. Peguam tentera, pakar psikologi dan pegawai dari Pusat Hak Asasi Manusia berbincang untuk menyesuaikan jadual penjagaan. Mansor dijadualkan menerima kaunseling psikologi 2 kali seminggu, bertemu peguam sebulan sekali dan diberikan talian hotline yang boleh dihubungi walaupun selepas tamat perkhidmatan. Lieutenant Colonel Zulkifli menandatangani laporan mesyuarat itu sebagai orang terakhir. Melabelnya sebagai mangsa juga adalah satu bentuk keganasan. Kita akan luaskan program ini ke semua unit dalam masa 6 bulan. Sebelum siren makan tengah hari berbunyi, setiap berek mengadakan sesi perbincangan untuk mencegah keganasan berulang. Tetapi yang mengetuai perbincangan bukanlah senior, sebaliknya pegawai kerani dan pakar psikiatri tentera. Jika mahu keganasan tidak kembali, kita semua perlu ubah budaya berdiam diri. Suara tegas pakar psikiatri itu membuatkan semua orang memberi perhatian. Walaupun ada yang masih mengalihkan pandangan, sekurang-kurangnya tiada lagi gelak tawa sinis kedengaran. Petang itu, dron polis tentera terbang di atas berek sekali lagi. Tetapi kali ini bukan untuk mengintip, tetapi untuk menayangkan hasil pemeriksaan terkini, tiada pelanggaran peraturan ditemui. Di skrin LED kecil, senyuman muncul di wajah pribad baru yang baru pulang dari latihan. Ada dron pantau tapi pelik pula rasa selamat, kata seseorang sambil ketawa kecil. Menjelang senja, Mansor dipanggil ke bilik ketua pelatun. Ketua pelatun baru itu berdiri menyambut tabik hormatnya. Saya sudah terima laporan tentang kamu. Apa yang kamu lalui adalah masa lalu yang tentera tidak akan biarkan berulang. Dia berhenti sejenak sebelum meletakkan salinan dokumen siasatan di atas meja. Keterangan kamu sudah sampai ke mahkamah. Selebihnya adalah tugas saya untuk pastikan kamu berkhidmat sehingga tamat dengan selamat. Apabila Mansor mengangguk, ketua pelatun baru itu menyerahkan satu fail. Di dalamnya terdapat profil rekrut baru yang akan masuk dan senarai semak untuk mentor. Mulai sekarang, apa yang kamu perlu tunjukkan kepada junior sebagai senior bukanlah keganasan, tetapi persahabatan. Junior kamu tidak boleh kenal erti ketakutan seperti yang kamu pernah alami. Seketika itu, hatinya terasa berat. Beban perkataan tanggungjawab jauh lebih berat daripada keganasan. Semasa perbarisan malam, suara dari pembesar suara di seluruh kem mengumumkan arahan khas Panglima Division. Unit kita akan meningkatkan accountability pegawai pemerintah untuk membasmi penderaan dan akan berpegang teguh pada hak asasi manusia sebagai nilai teras. Mereka yang bersubahat akan dihukum sekeras-kerasnya. Suara pegawai polis tentera yang membaca pengumuman itu bergema dan para askar berdiri tegak dengan kepala terangkat. Udara masih kering tetapi kekeringan yang berbeza dari kekejaman masa lalu. Apabila tiba waktu bertukar giliran kawalan, Mansor duduk di atas katil dan melonggarkan tali kasut bat tempurnya. Di pergelangan kaki kirinya masih ada parut pudar. Dia memandangnya lama, tetapi suara yang bergema di telinganya bukanlah gelak tawa Khairul, tetapi suara sopan prebet di pos pengawal yang berkata, "Selamat kembali bertugas dengan selamat." Apabila lampu berek dipadamkan, cahaya dari koridor menampakkan bayang anggota polis tentera yang lalu lalang dengan senyap. Di tengah kesunyian itu, buat kali pertama, Mansor menutup mata dengan keyakinan bahawa esok pasti lebih baik. Apabila bintang kejora hilang dan fajar mula menyingsing, di tengah padang kawat unit yang dijadikan mahkamah tentera sementara, lampu Kalimantan menyala terang. Pegawai pemerintah regimen, ketua kompeni, ketua pelatun, Sarjan Khairul dan 4 konco-konconya berdiri dalam pakaian banduan menunggu perbicaraan.
Apabila jam di dinding menunjukkan pukul 7 pagi, hakim tentera mengisytiharkan perbicaraan bermula. Peguam tentera membacakan pertuduhan. Serangan fizikal, peras ugut, salah guna kuasa, pengabaian tugas dan kegagalan tanggungjawab sebagai pegawai pemerintah. Pertuduhan berat yang panjang itu membuatkan wajah para tertuduh pucat lesi. Keputusan datang lebih cepat daripada yang dijangka. Sarjan Khairul dan 4 pelaku utama dihukum penjara antara 2 hingga 3 tahun. 5 yang bersubahat dihukum penjara dengan penangguhan. Ketua Platun dipenjara setahun 6 bulan. Ketua Kompani dipenjara 2 tahun dengan penangguhan 3 tahun dan pegawai pemerintah regimen dihukum penjara 2 tahun dan dipecat secara tidak terhormat. Ketika para banduan dibawa keluar, bunyi gari yang berlaga bergema di seluruh padang kawat. Lieutenant Colonel Zulkifli memandang dengan wajah mendatar sebelum berpaling. Misinya yang seterusnya bukan menghukum tetapi membina semula. Pagi jam 9 di papan kenyataan hadapan Berek, terdapat notis latihan hak asasi manusia tambahan, kali ini untuk pegawai tidak bertauliah. Di bawah tajuk ada tulisan kecil, "Pengabaian bukan kepimpinan." Di bilik mesyuarat, pegawai pemerintah batalion yang baru bertanya terus kepada lebih 40 pegawai, siapa di sini yang mengeluh sistem senior junior akan musnah? Sila berdiri. Jika kamu tidak yakin boleh membina disiplin tanpa keganasan, sila mohon pindah di cawangan sumber manusia hari ini. Apabila hanya kesunyian yang menjawab, dia menutup failnya. Bagus, mari kita mulakan. Selepas makan tengah hari, pasukan siasatan polis tentera menyiapkan laporan akhir. Tajuk, Rumusan Pelaksanaan Langkah Pembasmian Penderaan Minggu Pertama. Di sebelah senarai semak, angka 94% selesai tertera dengan jelas. Salah satu tajuk yang belum selesai ialah penjelasan kepada keluarga mangsa. Lieutenant Colonel Zulkifli segera memohon akses kepada maklumat penjaga pribad. Surat jemputan untuk taklimat dihantar kepada Ibu Mansor dan keluarga mangsa lain. Kali ini mereka bersedia menjawab soalan mengapa tentera gagal melindungi anak-anak mereka. Petang itu, Mansor membawa 2 orang junior ke gimnasium. Buat pertama kalinya, di bawah palang senaman yang biasa dilihatnya, bukan senior yang sedang menjerkah, tetapi seorang kaunselor hak asasi manusia yang sedang mengajar cara menggunakan penggelik busa. Seorang junior bertanya malu-malu, "Abang senior, betul ke kita boleh bersenam macam ni?" Mansor menepuk bahunya perlahan. "Unit kita sedang berubah, maknanya kamu boleh tanya soalan macam ni." "Faham?" Selesai berkata, Mansor baru sedar bibirnya sedang mengukir senyuman. Sebelum pertukaran giliran kawalan malam, berita di televisyen Dewan Makan melaporkan tentera darat terus maju, pacu unit perintis basmi penderaan sedia perluas ke seluruh negara. Di baris teks di bawah skrin, nama pegawai pemerintah batalion polis tentera itu muncul seketika. Mansor berdiri tegak dan melipat selimutnya. Cahaya lampu dari luar tingkap tidak berubah, tetapi buku panduan hak asasi manusia di poket bajunya terasa lebih berat. Dia menyentuh tingkap, merasakan parut pudar di pergelangan tangannya dan berbisik, "Esok pasti berbeza." Hujung bulan Jun, di padang kawat unit, semua anggota berkumpul untuk majlis penganugerahan unit cemerlang hak asasi manusia. Menteri Pertahanan hadir sebagai tetamu kehormat. Di atas pentas, Menteri mengumumkan nama Kolonel Zulkifli yang baru dinaikkan pangkat bulan lalu. Lebih 3,000 askar memberikan tabik hormat serentak. Unit ini telah membasmi keganasan dan menjadikan hak asasi manusia sebagai aset tempur. "Ini adalah contoh terbaik," suara menteri bergema. Di barisan hadapan, Mansor yang kini berpangkat Lance Corporal menggenggam penumbuk hingga berpeluh. Dia bukan lagi mangsa, tetapi askar contoh yang memakai lencana pemimpin hak asasi manusia. Selepas majlis, Kolonel Zulkifli memanggil Mansor ke belakang kompani. Di tengah-tengah kelopak bunga yang bertaburan, mereka berdua memandang ke arah pos pengawal tempat mereka pertama kali bertemu. Kolonel Zulkifli menyerahkan sebuah kotak logam. Di dalamnya ada plak cenderahati kecil dan sepucuk surat tulisan tangan. Tiada tentera yang sempurna, tetapi cukup dengan seorang yang berani memecahkan kitaran yang salah, perubahan boleh bermula. Keberanian kamu adalah orang itu.
Kenangan sepanjang setahun lalu menerjah ingatan Mansur hingga air matanya bergenang. Tetapi dia membalas dengan tabik hormat yang kemas. Terima kasih kerana melindungi saya, Tuan. Dan mulai sekarang, saya akan melindungi orang lain pula. 2 bulan kemudian, Mansur pulang ke rumah. Di ruang tamu, televisyen sedang menyiarkan iklan kempen penambahbaikan hak asasi manusia dalam tentera. Suara latar iklan itu berkata, keberanian seorang askar telah mengubah seluruh angkatan tentera. Ibunya yang duduk di sebelah tidak berkata dia bangga, tetapi hanya menggenggam erat tangan anaknya. Mansur memandang parut pudar di pergelangan tangannya. Kenangan pahit itu masih ada, tetapi parut itu tidak lagi memalukan. Berita dari penjara tentera memaklumkan Sarjan Khairul dan konco-konconya telah dihantar untuk program pemulihan. Dikatakan dia menangis dan memberitahu keluarganya, disiplin yang saya bina dengan keganasan akhirnya telah memusnahkan hidup saya sendiri. Kisah mereka menjadi bahan pengajaran untuk pegawai tentera dan disebarkan ke seluruh angkatan. Setahun kemudian, Kolonel Zulkifli menerima arahan untuk berpindah bagi memegang jawatan Ketua Pejabat Hak Asasi Manusia di Markas Angkatan Tentera Malaysia. Pagi hari dia akan berangkat, dia berjalan keluar dari pos pengawal yang telah berubah. Pribet yang berkawal berdiri tegak sebaik melihatnya dan menjerit sekuat hati, "Selamat jalan, Tuan." Dalam suara itu, Kolonel Zulkifli mendengar ketegasan, bukan getaran ketakutan seperti yang didengarnya dari Mansur pada hari pertama. Dia tersenyum dan menjawab perlahan, "Ya, tentera sudah berubah dan akan terus berubah." Cahaya matahari pagi menyinari ketika pintu besi di belakangnya perlahan-lahan tertutup. Seperti mana pintu besi itu pernah menjadi permulaan malam yang gelap pada masa lalu, kali ini ia bukan penamat tetapi garisan permulaan baru menuju hari esok yang lebih baik.